Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak tunjukkan tutorial bagaimana kita nak withdraw emas fizikal daripada akaun Gap yang melebihi 21.25 gram. Emas yang lebih 21.25 gram beratnya tidak boleh dipos. Jadi kita kena collect dekat branch. So caranya login account, kemudian klik me bawah tu ME tu, me. Kemudian select my appointment. Okey. Dekat sini ada dua, collect CSO orders dan juga GSAP withdrawal. G gold, S silver. Untuk collect gold dan juga silver di dalam account Gap. Okey, klik GSAP withdrawal. Kemudian anda pilih branch branch yang terdekat dengan anda lah. Di mana-mana pun boleh. Okey. Sabah, Sarawak, Selangor, Melaka. So contohnya kita pilih Alostar. Kemudian klik next. Alright. Anda boleh pilih sama ada gold bar, dinar, boleh campur-campur. Contoh nak gold bar 5 gram 10. 1 dinar nak keluarkan 5. Tapi pastikan gram ni mencukupi lah ya. Macam saya ni ada 6 gram. Jadi tak boleh nak withdraw lah melalui appointment. Saya kena post sebab tak cukup, tidak melebihi 21.25 gram. Okey, anda select lah nak 1 dinar 10 keping contohnya kan. So tambahlah 10 tambah. Dia keluar dekat sini not enough gap balance. Sebab saya punya gap ni ada 6 gram sahaja. Jadi tak boleh lah. Dia mesti melebihi 21.25 gram. Jadi anda boleh pilih. Contoh dalam akaun Gap anda ada 100 gram. Nak keluarkan 100 gram sekeping pun boleh. Okey, ada 250 gram. Dah kumpul-kumpul nak pegang emas 250 gram, boleh select ni 250 gram. Bila saya tekan dia akan keluar lah not enough gap balance. So kemudian bila dah select, okey, anda klik next. Okey, bila klik next ni dia akan minta kita pilih date dan end time, masa tarikh dan juga masa. Alright. Kemudian confirm. Okey. Masa collect di branch nanti, anda kena bayar gold premium. Dekat sini ada gold premium. Setiap gold bar dan dinar ni ada gold premium. Alright. So, itu saja. Semoga bermanfaat.